Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bicara Santai bersama penulis. Anjuran penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Saya Muhammad Sairi bin Muhammad akan bersama anda hari ini kira-kira dalam 1 jam lah. Hari ini kita akan menyelami serta pengalaman serta ilmu praktikal berkaitan peternakan kambing dan biri-biri berdasarkan buku Menternak Kambing dan Biri-biri dari Perancangan ke Kejayaan. Sebelum kita teruskan, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang menyertai kita sama ada di dalam live daripada Facebook ataupun TikTok Nabi MK. Dan kita mintalah jangan lupa untuk kongsikan kepada rakan-rakan untuk live kita ini. Okey, kita teruskan kepada tujuan utama kita inilah berkenaan buku baru terbitan penerbit UMK, Menternak Kambing dan Biri-biri dari Perancangan ke Kejayaan, karya sulung daripada Dr. Zarif Ramli daripada Fakulti Industri Asas Tani, ya Dr. Ya, saya. Okey, sebelum tu saya saya izinkan saya perkenalkan sedikit mengenai latar belakang penulis kita. Dr. Muhammad Zarif Ramli merupakan pensyarah kanan dalam program sains peternakan di Fakulti Industri Asas Tani, Universiti Malaysia Kelantan. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda dengan kepujian serta sarjana sains dalam bidang sains peternakan pada UMK pada tahun 2013 dan 2017. Seterusnya beliau dianugerahkan PhD ijazah Dr. Falsafah dalam bidang bioteknologi pertanian pada tahun 2022 juga daripada UMK. Beliau terlibat dalam beberapa penerbitan buku dan artikel mengenai peternakan haiwan termasuk aquaculture dan memiliki pengalaman luas dalam bidang peternakan, khususnya peternakan kambing dan biri-biri. Beliau juga pernah bekerja di Institut Veteriner Malaysia di Keluang, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Kedah serta projek Agropolitan Pahang. Beliau juga memulakan kerjaya sebagai pekerja sementara, kemudian berkhidmat sebagai penyelidik ladang dan akhirnya menjawat jawatan sebagai pengurus ladang ternakan di projek Agropolitan. Di samping itu beliau turut mengetuai kumpulan penyelidik bagi projek peternakan pertanian di UMK Kampung Jeli yang dibiayai oleh Agrobank dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey doktor, yang biodata profil ni saya kena baca lah sebab saya takut tersilap kata. Jadi hari ini terima kasih doktor kerana sudi hari ini bersama dengan kita dan untuk kata kita review atau kita mempromosikanlah buku baru penerbit UMK dan karya sulung daripada Dr. Zarif sendiri. Okey, kita teruskan ke kita terus review ke buku ni lah. Okey doktor. Menternak Kambing dan Biri-biri dari Perancangan dan Kejayaan. Boleh doktor kongsikan bagaimana kata tercetusnya idea untuk menulis buku ni? Okey, baik. Assalamualaikum semua. Saya sebenarnya berterima kasih kepada penerbit UMK pada hari ini bagi ruang untuk kita berkongsi sedikit orang kata apa, ilmu dan juga pengalaman serta experience saya untuk menulis karya sulung saya ni lah untuk menternak kambing dan biri-biri. Sebenarnya material untuk buku ni saya dah kumpul agak lama semenjak saya bekerja di Agropolitan lagi, dan ada juga yang sewaktu saya di Jabatan Veteriner Negeri Kedah. Dan selepas tu saya kumpulkan balik semua maklumat ni dan juga data serta kita cuba saya dah berkecimpung dalam bidang ni lebih kurang katakan dalam 7 tahun lebih. Dan waktu di Agropolitan 5 tahun tu saya dah handle hampir 15 siri kursus peternakan dari pelbagai agensi dan juga penternak jugalah yang datang di seluruh Malaysia ke Pahang. Dan waktu tu kita tengok
saya tengok sendiri, okey, kita bukan kata kita nak sebab yang datang tu adalah berbeza-beza. Jadi ada yang baru nak mula, ada yang intermediate, ada yang expert, yang dah lama lah yang experience dalam peternakan ni, tapi masih nak mencari ilmu ataupun nak betulkan yang kebiasaan dia tu, dan dia nak biasakan yang betul. Itu yang saya selalu katakan. Jadi daripada situ tercetusnya saya kata saya sendiri di media-media sosial saya highlightkan saya sebagai a scientific farmer. Jadi kita tak maulah nak menternak macam cara orang kampung lain. Jadi dalam buku ni saya meletakkan cara penulisan tu lebih kepada daripada yang orang yang nak mula, intermediate pun boleh, yang expert yang berpengalaman pun boleh juga untuk kita follow. Dia macam saya dah tulis dalam ni lebih kurang macam SOP jugalah. So bila peternak baca tu dia boleh follow apa yang saya tuliskan. Dan juga kalau kita tengok banyak gambar-gambar yang gambar saya sendiri yang saya lebih katakan saya memerhati, katakan ada kes nak beranak tu, so saya tunggu dekat situ dekat kandang tu 3-4 jam sampailah anak tu selamat. Jadi kita snap gambar satu-satu supaya kita boleh dokumenkan dan kita boleh share dekat orang lain lah. So bila dah saya join UMK dan saya fikir benda ni perlu dibukukan, dan saya takutlah kita hilang ataupun ada juga yang request, doktor bila lagi nak buat kursus dekat Kelantan apa semua benda tu kan. Tapi saya kata kalau yang jauh-jauh tu mungkin buku ni pun apa yang selalu saya bagi kursuskan 15 series tu dah boleh disimpulkan dalam buku ni lah. So kalau dia beli buku ni pun sama juga macam dia attend kursus yang selalu saya adakan lah. Itulah sebab itu punca ataupun itulah di mana tercetusnya buku ni, idea buku ni untuk ditulis. Okey, sebenarnya kalau tadi di awal saya dah terangkan yang doktor ni sebenarnya alumni UMK, dan ni saya rasa ni pentas kedua saya bersama dengan doktor. Ingat tak? Saya rasa pentas pertama di UKM. Pentas pertama Boria. Okey, tak apa. Kita tengok kakak ni. Okey, dah. Maksudnya tadi tercetusnya idea untuk kita untuk doktor tulis buku tu. Daripada segi kita tengoklah daripada buku ni dia menerangkan daripada step daripada awal, maksudnya sesuai untuk pemula ataupun yang dah ada pengalaman. Jadi sebenarnya apakah cabaran yang terbesar kepada peternak atau pengusaha kambing biri-biri ni? Okey, sepanjang saya duduk dalam industri ni, kalau orang yang dah experience, dia susah sikit untuk nak menerima kalau kita ada ilmu baru ataupun hasil kajian kita nak bagi tahu dia, suruh ubahkan kebiasaan dia tu, itu paling susah untuk dia nak berubah. Bukan semua, ada juga yang orang kata apa, dia walaupun dah belas tahun dia menternak tapi cara penternakan dia tu salah. Jadi ada yang contoh, saya bagi satu contoh, dia nak pergi haji. So kan haji kan agak lama kan, sebulan. Tapi bila dia bagi dekat orang untuk menjaga kandang dia, tiba-tiba sebab dia tak melakukan proses pembiakan, program pembiakan tu pada masa yang sesuai, jadi waktu dia pergi haji, kambing dia beranak banyak, orang yang dia upah jaga tu tak reti jaga. Bila tak reti jaga, yelah orang upah ni dia just cari bagi makan macam tu lah, janji aku dapat duit harian kan, macam tu. So apa yang terjadi, kebanyakan anak kelahiran daripada kambing kandang kambing dia tu, kebanyakannya mati. Jadi dia jumpa saya, dia kata macam mana saya nak buat ni, sebab kita beranak tak boleh nak kontrol apa semua benda tu kan. Saya cakap ke dia, kita boleh kontrol beranak tu. Lepas tu dia cakap, pakcik kena buat macam ni. Biri-biri ni ataupun kambing ni lebih kurang 5 bulan dia punya proses pregnancy dia ataupun proses dia bunting lah. Jadi pakcik kena susun. Katakan nak pergi haji bulan ni, hari ni bulan apa? Bulan 6 kan, ataupun bulan 5. Jadi janganlah buat breeding bulan 1, sebab bila buat pembiakan bulan 1, bulan 5 tu dia akan beranak.
Faham tak? So dalam buku ni kita ada, memang saya dah tunjukkan untuk proses kebuntingan, dia ada dipanggil carta pembiakan. Yang carta pembiakan tu yang kita dah buat secara saintifik. Jadi untuk memaksimumkan penternak punya orang kata apa, productivity, dia kalau ternak kambing dan bibir ini dia kena buat pembiakan dia tu at least ataupun paling optimum lah, dalam 2 tahun tu dia boleh buat 3 kali beranak. Itu menguntungkan mereka. Tapi nak cakap pasal cabaran tu, kita duk kata ramailah sekarang ni banyak ternakan import, bukan ternakan import, ada yang import, ada yang seluduk dan sebagainya kan. Yang tu ada yang di luar kuasa kita, ada yang di luar kawalan kita lah. Dan saya ada juga penternak yang mengikuti saya daripada zero, dan alhamdulillah sekarang dia dah jadi hero lah. Saya boleh katakan dia jadi hero. Saya boleh katakan kalau dalam live ni saya boleh promote sikit lah Natoy Little Farm. Encik Zulkifli ada seorang ex-manager daripada Maybank. Jadi sampai sekarang lagi kita masih contact. Dia pergi kursus dekat Pahang dan kita try, dia diversify kan. Bukan sahaja, kita kena faham menternak kambing ni, kita bukan hanya menternak nak jual kambing. Kita boleh jual tinja dia, kita boleh jual fodder makanan dia dan sebagainya lah. Ada juga yang menternak kambing tapi dia cuma nak jual dia punya umput napier, umput silage ataupun umput jeruk tu kan. Itu dia kena diversifykan. So bagi saya memang ada cabaran untuk penternak kita dari segi kekangan orang kata apa, lambatkan import ataupun seluduknya barang ni. Kita sebagai penternak kita perlu bezakan, satu saya selalu suruh bezakan antara penternak dan juga trader. Kadang-kadang trader ni pun dia mengaku dia penternak padahal dia cuma nak bela sebulan dan dia nak jual dengan hasil dengan cepat. Itu trader. Tapi kalau penternak ni dia mesti ada kesabaran. Itu mesti ada kesabaran. Dan saya tengok siapa yang betul-betul menceburi dalam bidang ternak ni, dia akan orang kata apa, memang ada kesabaran yang tinggi, memang ada ujian dia, tapi dia akan berjaya lah, insya-Allah. One fine day dia akan berjaya. So nak kata harga makanan makin tinggi, lambatkan ternakan, itu antara satu cabaran dia juga. Tapi kita sebagai peternak kena banyak belajar ilmu, sebab banyak lagi alternatif makanan-makanan alternatif yang boleh kita bagi kepada ternakan kita supaya orang kata apa, boleh mengurangkanlah kos peternakan tu. So antara cabaran dia juga, saya pun daripada cabaran-cabaran tersebut juga kita dah masukkan juga dalam buku ni supaya sebelum nak menternak sesuatu benda tu, nak menjalankan proses peternakan tu, dia kena faham dulu market dekat mana, bakar apa yang sesuai, apa lagi produk yang saya boleh jual selain daripada ternakan hidup sahaja. Itulah daripada saya. Saya tertarik dengan apa tadi yang doktor cerita pasal manager pekerja bank tadi. Maksudnya sekarang ni sekarang ni dia buat full time lah. Sekarang full time. Dan dia dah dianugerahkan 100 penternak ataupun peladang jaya daripada LPP, Lembaga Pertanian Persekutuan, LPP. So saya pun surprise juga, dia daripada Jitra kan, mai dekat Pahang agak jauh lah untuk nak belajar, tapi dia cakap dia memang zero. So jadi tak apa, saya coach dia. Saya tak minta bayaran apa pun. Tapi saya lagi suka kalau peternak tu dia berusaha, dia nak cari ilmu. So segala nota yang saya bagi kat dia tu, dia print, dia jadikan macam buku tu. Bila tak tahu dia akan rujuk. Sampai sekarang dia masih rujuk. Dan kita katakan, saya rasa dia ada juga dalam live kita ni mungkin. Kalau sempat, kalau saya boleh katakan, pakcik ni dia dah
bawa juga anak-anak dia untuk menceburi dalam bidang peternakan. Itu satu benda yang sangat-sangat bagus lah. Okay, doktor, tadi lepas doktor sebut pasal yang kata daripada ex-bank ke jadi peternak full time ni, saya ada terdengar doktor sebut pasal seluduk, kambing seluduk. Maksudnya benda seluduk ni, kambing seluduk ni dia ada bagi kesan tak pada kita punya industri dia katalah kambing dengan dekat Malaysia ni? Ada tak kesan dia? Allah, isu ni sensitif sikit. Tapi kita tutup sikit je. Maksudnya daripada segi penyakit ke macam mana yang tu kita tak sentuh lah. Mungkin kesan dia kepada peternakan daripada segi penyakit ke. Ya, kesan kepada peternakan tu kita tak boleh lari. Satu, dengan harga yang sangat murah. Betul. Okey. Betul. Sebab kita jumpa sampai kita saya letak saya sebagai orang biasa lah. Kata kalau nak kita dengan peternak lain, sebab kita macam orang biasa kita nak beli kambing, confirm kita nak yang murah kan. Jadi mungkin tu kesan dia. Jadi dia orang Malaysia ni apa-apa semua nak yang murah. Betul. Kami sebagai pembeli kita confirm ambil yang murah. Jadi kesan dia macam mana? Kalau yang seluduk maksudnya dari segi penyakit ke apa ke? Dia tak boleh lari daripada penyakit. Okay? Sebab kalau ikut peraturan daripada Jabatan Veterina sekalipun, kalau nak pemindahan ternakan tu dia perlukan permit tu, nak dapatkan permit tu dia perlukan ujian kesihatan. So kalau ujian kesihatan pun tak lepas, tak buat, so kita boleh ragukan kesihatan tersebut lah. Itu satu. Dan yang keduanya, macam mana pengalaman saya lah, sebab saya tengok bila ternakan yang agak dah tua ataupun yang sakit, yang tak berapa nasihat tu, nak bagi dia segar kan. Ada juga yang menggunakan ubat yang boleh katakan ubat terlarang, dan juga antibiotik yang dipanggil broad spectrum, dan juga yang long acting, yang agak lama untuk nak keluar daripada dia punya badan ataupun withdrawal period dia. Jadi kita tak tahu, orang tu ambil seluduk masuk jalan kot Sungai Golok ke apa ke kan, masuk, lepas tu dia jual. Dia tak kisah, dia mungkin dapat daripada Thailand sebab saya pun kerap juga pergi Thailand. Kita ada UMK kan ada banyak agak, last year pun saya dah pergi. Saya sembang dengan seorang anak penternak di Thailand. Dia boleh cakap Melayu sikit. So dia kata orang Malay duk masuk ambil dekat sana. Kadang kambing tu dengan harga RM70 ataupun dengan RM100 lah maksimum, RM100 duit Malaysia. So kalau dia balik main Malaysia, dia jual dengan harga RM350, RM300 pun cukup lah. Untuk seekor. 200 pun padai dah kan. Gitu lah. Itu yang daripada mulut budak tu sendirilah yang cerita kat kita. Yang saya nampak, saya tak nampak lah sebab saya tak pergi, dah tunggu kat Sungai Golok tu kan, kat mana dia ni. So satu daripada segi kesihatan, satu dari segi orang kata apa, dia kacau harga dalam market. Contohlah kita dekat UMK kita ada bakar doper. Bakar doper ni yang macam dekat belakang ni. Okay? Dekat Pahang pun kita ada bakar doper. So bakar doper ni dia memang besar. Let's say kalau kambing dekat Malaysia ataupun bibiri dekat Malaysia ni, kalau dia dalam 3 bulan dia baru capai dalam mungkin 6 kilo, 7 kilo macam tu saja dalam 3 bulan. Tapi bakar doper ni dalam 3 bulan, maksudnya masih dalam proses menyusu tu, dalam masa 3 bulan tu, dia boleh capai 15 kilo, ada yang lagi bagus sampai 20 kilo. 20 kilo ni sama berat macam kambing tepi jalan kambing kot Pantai Sabak ke Pantai Melawi ke tu kan. Ada makan sapah tu. Tu yang dewasa. 20 kilo tu kambing yang dewasa. Jadi nak educate kita punya consumer, kita punya orang kata apa, pembeli ni agak susah. Memang agak susah. Tetapi siapa yang pernah makan bakar-bakar luar negara seperti doper ke semua, dia tak ada bau. Jadi dia rasa macam okey, mahal sikit tak apa, janji dia boleh rasa yang sedap dan dapat karkas yang banyak. Kadang kita pembeli ni kita tak tahu kan. Kita bukan dalam bidang, jadi kita tak tahulah berapa percentage
bila dah sembelih tu buang darah, buang perut, tinggal berapa persen. Dia timbang, timbang 50 kilo. Bila buang dalam tinggal berapa kilo. Yang tu orang tak tahu, ramai yang tak tahu. So kebiasaannya dalam 40% ataupun 45% paling maksimum lah. Untuk daging dan juga tulang. Ataupun kita panggil carcass. Benda tu ataupun kita panggil carcass. So benda-benda ni saya rasa perlukan macam mana kita nak kawal benda tu, of course lah daripada pihak-pihak yang tertentu lah, DBS dan sebagainya, untuk kawal penguatkuasaan tu yang paling penting. Okay? Lagi-lagi pada musim nak raya haji ni lah, sebab kita tahu raya haji ni ramai tiba-tiba yang engineer pun ataupun engineer ke nak jadi tiba-tiba nak jadi penternak. Sebab dia nak target dalam masa seminggu tu, dia gemuk-gemukkan, cocoklah pelbagai apa ubat, janji dia nampak sihat, boleh satu buat. Satu lagi doktor, kalau cerita pasal ubat yang dicucuk dan ternakan tu, dia ada kesan tak kepada pemakan ni? Maksudnya kita lah yang makan ni. Ada ubat yang memberi kesan, ada ubat yang orang kata apa, yang residu dia yang ada dalam daging tu yang boleh memberi kesan kepada manusia juga. Antibiotik resistant kepada kerintangan kepada antibiotik, especially bila penggunaan antibiotik yang tidak, orang kata apa, yang kalau sepatutnya apa-apa pun kita gunalah, kita refer lah kepada vet. So dalam buku saya memang mention apa-apa ubat pun refer juga kepada vet, kepada DBS. Okay. Dari segi ilmu saintifik dia ataupun dari segi mekanisme macam mana antibiotik tu boleh menjadi rintangan kepada manusia kan. So patutnya bila kita cocok dia kan, dia ada masa tempoh dalam lebih kurang lah 24 hari ke 30 hari, depend on antibiotik tersebut. So katakan kita ambil 30 hari withdrawal period, maksudnya antibiotik tu akan orang kata apa, tidak aktif ataupun hilanglah daripada daging ternakan tersebut. Tapi kalau kita makan pada waktu withdrawal period, so antibiotik tu akan masuk ke dalam badan kita. So bila kita pergi ke klinik tu, dia punya kelas-kelas antibiotik lah. Ini kita tanya vet lah, kelas-kelas antibiotik tu. So doktor akan start antibiotik yang rendah kan. So bila start dengan yang kelas yang rendah tu, dah tak ada efek dah untuk kita. So kena naik makin tinggi. Apatah lagi kalau dalam ternakan tersebut daging tu, let's say lah kita masak buat grill ke, buat buat yang masak syabu-syabu yang kejap-kejap gitu. So masaknya kejap-kejap tu. Kalau masak rendang ke apa ke tu, kita boleh katakan boleh lah kurangkan sikit. Okay. Tetapi itulah kes dia. Bergantung kepada ubat dan bergantung kepada, selalunya kita concern on antibiotik tu lah. Sebab bila antibiotik tu yang boleh bagi kesan kepada manusia. Dan ternakan yang tak ada permit ni, selalunya kita takut juga sebab apa yang DVS buat, apa yang Jabatan Veteriner buat adalah untuk mengesan penyakit yang paling simple lah, bukan penyakit paling simple, maksudnya pengesanan yang paling simple untuk brucellosis. Brucella ni, dia kalau kita makan, dia ada memberi kesan kepada, contoh kalau wanita hamil, dia boleh menyebabkan keguguran, ataupun kalau lelaki dia boleh menyebabkan kemandulan. Itu masalah bakteria ataupun penyakit Brucella ni kalau kita makan ternakan yang ada Brucella. Jadi imported punya ataupun seludup ni, smuggle punya ternakan ni, kita masih ragu-ragu dengan dia punya. Imported tu usually dia melalui jalan yang sah. Nak lalu jalan sah ni dia kena ada permit dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan okey lah. Yang tidak sah ni, itu yang kita khawatirkan. Sebab kita punya consumer kita ni belum ada lagi awareness tentang penyakit ke, zoonotik penyakit ke, belum ada lagi. Itu perlulah, saya rasa perlu diberi pencerahan lebih lah untuk siapa-siapa yang daripada universiti ke, daripada DVS ke, untuk educate kita punya consumers. So bila kita educate consumers, insyaAllah lah consumer kita dah kata, apa kambing ni 200.5 je ni kan, main mana ni, mesti main daripada sos yang agak kurang kan. Itulah yang kita tak tahu.
Okey. Okey. Tadi pasal yang seluduk punya tu kan. Maksudnya benda ni dia memberi kesan besar jugalah sebenarnya kalau kita silap. Kita tak tahu, kita tak di-educate berkaitan dengan apa tadi? Brucella yang doktor sebut ni. Ya, Brucella. Yang tu besar juga kesan dia tu. Maksudnya Brucella ni dia penyakit atau virus yang ada dalam ternakan tu lah. Dia penyakit yang ada dalam ternakan. So katakan ini nanti minta vet cerita lebih lanjut lah. Saya pun belajar daripada vet sebenarnya macam ni. Sebab saya tertarik tadi sebab dia punya kesan tu tinggi sangat sampai boleh menyebabkan keguguran. Lagi satu dia boleh menyebabkan kemandulan. Maksudnya benda tu besar tu kalau kita tak tahu. Ya, benda tu bakteria ni ataupun dia memang jahat. Dia memang fokus dekat tempat-tempat yang reproduktif saja. Dia fokus dekat reproductive organs dan sebagainya. Itu saja. So that's why dia akan attack tempat tu lah. So dekat untuk Brucella ni dekat lembu ada, dekat kambing, biri-biri pun ada. That's why kita agak untuk jabatan veteriner dia agak strict. Kalaulah ada ladang, contoh pengalaman saya di Agropulitan, kita buat screening. Screening ni setiap 6 bulan kita buat screening. Okay, screening pertama sangkut, mungkin seekor sangkut. And then screening kedua sangkut 2 ekor. Screening ketiga sangkut 5 ekor. Maksudnya adalah yang boleh menyebabkan ternakan tu dijangkiti oleh Brucella tu kan. Okay, lepas tu dia akan buat kalaulah 3 kali screening selepas itu lagi masih benda yang sama. Okay, 3 kali screening selepas tu adalah 5 ekor, masih sama. So 5 ekor ni akan dipanggil apa? Total condemn ataupun dimatikan secara baik. Dilupuskan. Yes, dilupuskan. Dilupuskan. So ada jugalah bila kita bekerja dengan orang, biasalah bila nak lupuskan tu dia akan pergi ambil. Dia pergi ambil lah. Dia pergi ambil lah nak makan daging macam tu. Tapi kita kena sebab selalunya yang kena ni dia gemuk-gemuk. Jadi sayang nak tengok. Yang kena selalunya gemuk-gemuk. Sebab kita dekat Agropulitan kita ada 3,000 ekor lebih time tu. So bila screening tu adalah paling maksimum yang kita pernah jumpa adalah 10 ekor. 3 kali screening 10 ekor tu masih positif. So 10 ekor ni jantan yang gemuk-gemuk ni semua kena dilupuskan. Cukup sayang lah. That's why pengawalan pengawalan penyakit tu kena bermula lah. Kena bermula daripada peternak. Sebab peternak kita ni selalunya tak kisah pun. Ambil lah daripada sumber mana-mana, tak kisah. Janji aku ada ternakan, aku boleh jual, aku boleh dapat duit. Tapi dia tak tahu penyakit-penyakit yang ada tu. So perlukan orang kata apa, edukasi ataupun kita perlu educate lah kita punya peternak juga. Betul. Betul lah kalau kata dari segi kita peternak kecil yang ada kandang belakang rumah ni, kalau kata mati seekor pun kita pening dah kan. Ni yang siapa nak buang 10 ekor tu kata sayang kan. Betul. Cuma kita dah pertengahan kita punya program ni, tapi saya tertinggal soalan ni saya nak tanya awal lagi sebenarnya. Dia tak apa boleh ya. Bagi saya lah, bagi kita lah orang kampung orang biasa, kadang-kadang kita tak boleh nak beza sangat. Mungkin daripada fizikal kita tengok luar, kambing dengan babi ni jauh beza. Tapi dia kalau bila dah jadi masakan gula tu pun kita tak tahu lah. Kan? Jadi sebenarnya daripada aspek kata yang mana yang lebih murah, mana yang lebih senang nak jaga, kambing ke biri sebenarnya? So soalan yang sangat-sangat baik, sebab di Malaysia ni kita kambing ke berbiri ke kita panggil kambing. Lebih pada istilah bahasa. Ataupun biri-biri kat belakang ni kita panggil kambing biri-biri. Dia macam tu. Yeah. Dia lebih kepada istilah. Nak makan lamb chop, tapi nak makan lamb chop tu actually dalam mindset dia adalah makan kambing. Faham tak? Bukan nak makan lamb. Lamb tu refer kepada berbiri. Itulah yang jual kat kedai
land shoulder apa tu semua tu berbiri Ya, sebenarnya. ya, semua berbiri. And in fact saya boleh katakan dekat sini mungkin 99.9% kambing perap, produk kambing perap adalah biri-biri. Berbiri. Daging biri-biri. Maksudnya dia so senang dapat apa tu murah macam mana ni? Satu mostly untuk produk kambing perap ni kita ada yang import In fact dekat Kelantan pun kita ada importer yang terbesar untuk daging berbiri ataupun mutton ataupun lamb yang memang mudah untuk dapat daripada Australia ke daripada New Zealand ke. Itu memang paling mudah untuk dapat. Okay. Tapi untuk kambing, kalau betul-betul kambing ni dia ada istilah lain pula dalam bahasa Inggeris ada istilah lain kan, chevron dan sebagainya. Bila kita nak makan kambing ni, selalunya kalau pergi restoran yang high end ataupun yang kita pergi hotel 5 star, 4 star kan, kita minta dia akan tulis lamb, chevron, apa semua benda tu. So harga yang kambing lagi mahal berbanding dengan berbiri. Dari segi peternakan pula, kita nak bela kambing at least kalau kita nak buat korban ke kekah ke perlukan masa 2 tahun untuk kita nak boleh buat dia cukup umur lah. Okay. Tapi kalau untuk berbiri just 1 tahun je. Lagi menjimatkan. That's why lah makin ramai penternak sekarang, even yang besar-besar pun dah start tukar sikit-sikit untuk menternak berbiri lah, jenis pelbagai berbiri. So nak senang mudah je kita tengok. Kalau berbiri ni sekarang ni dia ada yang ekor panjang juga. Kan? Dia kadang-kadang kalau kat Kedah dululah orang panggil kambing kacuk dengan anjing sebab ekor panjang. Dia kalau kibas tu lain. Kibas lain ada kibas. Kibas tu dia masuk bawah biri-biri. Kibas dia masuk bawah keluarga biri-biri lah. Dia sebenarnya kalau semua nak dapatkan buku ni semuanya dah ada semua dah ni. Ni jadual dia, perbezaan kambing dengan biri-biri. Ya, dah ada perbezaan dia. Dekat sebenarnya, dekat. Dia hari ni untuk bersempena program ni kita akan bagi diskaun 20% untuk hari ni saja. Screenshot. Lepas tu claim dengan kami 20% hari ni. Hari ni kita akan bagi 20% untuk buku ni. Buku ni saya rasa bagus lah, bukan untuk macam Dr. cerita tadi, bukan untuk pemula ataupun orang yang dah berpengalaman. Maksudnya semua boleh rujuk buku ni sebab dia ceritakan daripada step daripada awal sampai akhir, daripada segi penjagaan kan, penyakit. Saya tengok dekat bab 7 tu dia ada pembiakan, macam mana nak biarkan, macam yang Dr. ceritakan dia nak getkan masa untuk membiarkan, untuk kita plan kita punya ternakan. Okey Doktor. Dari segi kata buku ni dia menekankan perancangan ke arah kejayaan. Kalau kira apa aspek yang paling penting untuk kita berjaya dalam peternakan kambing dengan biri-biri ni? Saya main lompat macam tu cerita-cerita benda lain terus pergi ke sana. Okey, untuk boleh je. Bagi saya yang paling penting adalah ilmu. Kalau tak ada ilmu kan, kalau tak ada ilmu itu problem. Orang tu ajar macam ni, orang ni ajar macam ni. Okey, katakanlah penggunaan ataupun pemilihan ternakan. Ini pengalaman saya bila kita buat pemilihan ternakan. Pemilihan ternakan ataupun yang dia macam ni. Dia ada satu agensi, dia nak bagi grant. So dia bagi kepada orang muda untuk pergi pilih sendiri ternakan kepada supplier, dekat supplier. So dia pilih dekat supplier, dia tak ada ilmu. Jadi bila hantar ke tempat dia cakap, doktor dah setahun dah. Dia datang kursus saya. So dia cakap dah setahun dah. Tak bunting-bunting pun, tak nampak pun panjat dan sebagainya. So saya minta balik dia ambil gambar jantan tu semua benda, betina macam mana. Jadi bila kita tengok, memang dia kena tipu lah. Banyaklah physical yang memang orang kata apa, yang defect ataupun
yang abnormal kepada pejantan, memang tak boleh buat bunting, tak boleh nak jadi pejantan yang baik lah, tak boleh nak bunting. So yang tu saya kata kat dia tanya nak buat apa doktor? Tak boleh buat apa lah, yang tu dah kena sembelih lah, cari pejantan yang lain pula. Macam tu. Ataupun kalau tak ada duit, kita pergi, dia macam pawah lah, pergi ke peternak lain, bagi bunting, lepas tu dia bayar lah sekian, macam sewa macam tu lah. Itu yang dia buat. So bagi saya, dari dalam buku ni kita letak dulu apa yang perlu sebelum kita nak menternak tu. Jadi kita tengok sama ada cukup tak kita punya orang kata apa ilmu kita tu. Ilmu ni dia, buku ni investment lah. Buku ni ada juga orang yang saya baca banyak buku orang lah sebenarnya. Banyak buku yang orang tulis berkenaan dengan peternakan kambing, baby, lembu dan ayam dan sebagainya lah kan. Tapi kebanyakan dia, unik dia, kebanyakan yang menulis buku tu adalah berdasarkan pengalaman sahaja. Okay. Jadi apa beza buku yang saya tulis ni dengan buku yang lain adalah saya garapkan sekali dengan scientific punya management, pengurusan saintifik. So kalau tengok buku ni dia ada 10 bab. Bab awal-awal tu mungkin ringan lah. Mungkin korang cakap ni aku pun tahu. Tapi orang yang tak tahu, dia akan appreciate lah benda tu kan. Tapi bila masuk bab dari segi pemilihan ternakan, 6, 7, 8, itu very, very technical. Sangat-sangat technical yang perlukan, orang kata apa, kalau you buat benda ni, insyaAllah you boleh sustain, boleh berjaya. Okay. So satu dari segi ilmu, saya nak kata dari segi financial pun juga penting. Tapi sekarang ni banyak government assistance yang dah bagi kepada peternak. Jadi saya rasa dari segi kewangan tu mungkinlah, saya rasa banyak juga bantuan-bantuan yang kita boleh dapat. Orang muda sekarang pun yang mana baru grad, ada student saya baru grad pun dah dapat dah unit grant agropreneur muda 30,000. Dia dah buat dekat Pasir Putih dah sekarang. So satu, orang kata apa, bukanlah nak kata alasan sangatlah untuk tidak menceburi dalam bidang peternakan ni. Dan lagi masalah dia lagilah untuk peternak ni banyak actually. So kita kena saya tak boleh katakan okey ini masalah utama peternak, sebab mungkin orang lain masalah dia lain. Ini masalah lain pula. Okey, contohlah saya duduk kat Kedah, saya rasa peternak saya peternak di Kedah dia tak ada masalah sangat sebab dia ada jerami padi, dia cuaca dia dia buat kandang rendah pun tak apa, ataupun dia lepas macam tu pun tak apa, sebab dia tak ada banjir yang setiap tahun berlaku. Tapi di Pantai Timur, saya pernah duduk Pahang, dan kawan-kawan saya ada juga yang di Terengganu. Dia rakan-rakan peternak di Terengganu, Kelantan pun ada. Masalah dia apabila kita tak boleh nak predict. Sometimes tu dia dah buat tinggi dah 7 kaki dah kandang dia, tetap tenggelam banjir lagi. Jadi benda-benda yang macam tu dia memberi cabaran lah kepada peternak. So masalah di tempat lain tu, masalah mungkin berbeza lah setiap tempat. Dan setiap orang pun beza juga. Lain tempat tu lain dia punya tu. Dia sebenarnya apa dia panggil, tempat tu menjadi salah satu faktor jugalah yang masalah, yang berkaitan dengan masalah. Ya betul. Okey, lagi satu sorry. So lagi satu sebab tu saya nak kata jangan anggap kata beli satu buku cukup dah, ataupun pergi satu kursus cukup dah, sebab tak boleh. Dia ilmu ni dia kena banyak guru. So kita lah yang akan tapiskan, kita pilihlah yang mana paling sesuai dan boleh sesuaikan dengan tempat kita. So janganlah cakap buku Dr. Zahir yang paling terbaik. So far paling terbaik kan. Mesti terbaik. Betul, terbaik kan. Tapi kalau dapat orang lain guru-guru lain yang mengajar tu, tak kisahlah secara formal ataupun tidak, itu pun boleh sesuaikan dengan apa di tempat kita lah. Okay, doktor, kalau kita tengoklah kan, kalau lembu kita ada Wagyu. Kalau kambing ni kita ada tak yang special bakar yang kata sedap, yang jadi yang ada brand lah yang orang rebutkan sebenarnya? Okey. Kalau kambing lah. Untuk kambing selalunya kita letak bower tu lah kambing yang besar tu, yang badan besar, putih, kepala coklat tu. Yang bukan yang telinga jatuh tu kan? Tu apa tu?
Yang telinga. Kambing banyak, kambing dia dengan telinga jatuh. Ya. Tak, yang telinga panjang jatuh tu. Yang boy. Oh, boy itu dia Jamnapari ya. Ataupun itu Itawa. itu Jamnapari tu dia lebih kepada dia besar, dia panjang, telinga panjang tu kan. Dia lebih kepada dia dual purpose lah, boleh jadi daging, boleh jadi susu. Tapi kebanyakan di Malaysia peternak dia main dengan bakar. So lagi bertumpuk-tumpuk badan dia, lagi body conformation dia cantik, lagi mahal harga dia. So kebanyakan dia main macam tu lah. Dan di Kelantan, di Terengganu sangat popular lah bakar-bakar macam ni. Bakar-bakar comel. So dia ada buat pertandingan lagi kan? Bakar-bakar buat biri cantik begitulah kan. Biri cantik, kambing cantik. Biri jangok. So kalau dalam berbiri, bakar doper memang digelar sebagai bakar, dia macam Angus lah. Angus in the sheep world. Dalam dunia sheep ni, doper umpama Angus. So Angus ni, saya pun actually saya terang saya cakap saya tak pernah makan Wagyu. Sama. Mungkin harga mahal kot kan. So that's why lah kalau you pergi restoran-restoran yang menyediakan steak macam Minate tu kan. Dia adalah khas untuk doper tu. Dia ada boleh minta daging doper. Dan kalau kita tengok dekat supermarket kalau supermarket yang macam Maidin mungkin tak ada kot, tapi kalau supermarket yang macam Jaya Grocer ke yang agak orang kata apa, yang agak mahal sikit tu, dia memang ada khas untuk doper mutton, doper lamb. Doper lamb lagi mahal lah. Sebab saya sendiri pun doper, saya tak pernah rasa ni. Doper ni saya yakin daging dia better lagi daripada yang kambing-kambing biasa ni lah. Macam mana kata? Bagi saya dia macam ni. Dia preference orang untuk makan ni. Saya nak tanya, Cik Suhairi suka makan yang ada bau ke yang tak ada bau? Saya suka ada bau. Kalau tak ada bau tak rasa kambing. Saya suka yang ada bau sikit. Betul lah, sama. Sebabnya kalau kita makan tu tak ada bau kambing, tak rasa makan kambing. Maksudnya doper ni dia ada bau juga. So doper ni dia kurang bau. So bagi orang yang tak suka bau, dia lagi suka doper lah. Kalau saya suka tekstur daging doper tersebut, tapi dia tak ada bau. Tu tak ada bau. Jadi tak feel, tak nak makan kambing ni. Dia tak feel, tak segar makan kambing tu. Dia kena kambing, makan kambing kena ada bau kambing tu. Dia kena ada bau kambing. Benda tu subjektif lah. Bagi saya benda tu subjektif. Itu atas pemilihan masing-masing lah sebenarnya, sebab rasa dengan tu orang lain punya cita rasa lah kan. Betul, rasa cita. Kita pun rasa tak ada lah penghujung lagi, cuma mungkin sempat 2-3 soalan lagi. Bagi kita lah mungkin peternak kampung, peternak tradisional, komersial bukan? Peternak tradisional lah. Tradisional kan. Maksudnya yang ni dalam buku ni daripada bab awal tu kita ceritakan berkaitan dengan awal macam semua tahu. Yang kalau kita tengok bab yang 6-7 ke atas lah, dia akan cerita pasal berkaitan rekod kesihatan. Mungkin yang tu bukan kata peternak tradisional ni tak guna lah. Jadi macam mana kita nak terapkan apa tu yang ni lah untuk peternak-peternak tradisional gunakan rekod kesihatan ni, yang tu maksudnya applykan apa yang ada dalam buku ni kepada ternakan yang biasa, maksudnya bukan yang komersial apa tu. Boleh tak? Sesuai ke tak? Sangat sesuai. Sebenarnya dalam buku tu dia lebih kepada saya sedikit akademik dan juga sedikit orang kata apa, bahasa layman lah, bahasa mudah untuk orang nak faham kan. Sebab bila saya pergi ke peternak-peternak, dia orang ni ada satu ability yang dia tak boleh sampai macam kat agrohutan dulu 3,000 ekor, beratus-ratus ekor. Kebanyakannya macam ada 20 ekor, 30 ekor macam tu kan. Tapi dia boleh ingat tau, ini lahir bila, ini nama apa, ini nama apa. So setiap kambing dia ada nama-nama. Itu pun juga dipanggil sebagai rekod. Tapi
Rekod tersebut dia tak tulis dekat buku. Cuma dia ingat, oh yang ni masuk bila breeding dia, masuk bila. Dan ada yang saya pergi, dia tulis dekat dinding kandang dia. Dinding kandang, tarikh sekian, beranak bila, apa semua benda ni. Oh, ada peternak yang buat macam tu. Jadi tak apalah, pakcik-pakcik ni susah nak pegang pen, nak record apa semua benda kan. Tapi untuk yang peternak muda yang ada dekat ladang tu sekarang ni, banyak dekat Kelantan sangat ramai. Saya punya, walaupun saya cuba juga buat satu survey, kita dapat lebih kurang dalam 98 orang yang join survey tersebut. Kebanyakannya orang muda di Kelantan, peternak di Kelantan. So satu perkara yang saya rasa sangat perlu, ataupun bagi saya sangat perlu untuk saya bantu mereka. That's why saya cuba juga selain daripada buku, saya educate juga mereka. Dan untuk kelas-kelas yang di UMK, untuk sains peternakan, saya wajibkan, kalau kelas saya, waktu kelas saya tu ada juga assignment yang kena pergi berjumpa dengan peternak. So kalau peternak tu perlukan bantuan untuk grant agroekologi muda apa semua benda, so diorang akan buatlah sampai bantulah peternak tersebut. Cuma lulus tak lulus tu itu atas yang lain pula. Tapi daripada UMK, kita bantu peternak-peternak muda di Kelantan macam itulah cara tersebut. So dalam buku ni, bagi saya, kalau orang yang baca, dia boleh follow, dia boleh ikut step by step apa yang perlu dibuatkan. Contoh, saya ada bagi contoh paling mudah untuk pembiakan tersebut lah. Kalau kata nak bercuti panjang sikit, nak pergi haji ke apa ke, adjust balik dengan dengan tarikh yang nak dimasukkan breeding. Jadi saya rasa untuk pemilihan tu saya letak gambar gigi, saya letak gambar ternakan macam mana yang elok untuk dipilih dan sebagainya. Sometimes ni orang tertipu disebabkan oleh ada ya pembekal yang buat macam ni. Dia ambil ternakan yang dah tua, kan? Dah tua dah. Lepas tu dah 5-6 tahun dah. Ada juga jangan surprise, ada 12 tahun masih function lagi. Kambing. Lepas tu kambing. 12 tahun saya jumpa 12 tahun. 12 tahun. Masih boleh beranak lagi nenek tu. So bila ada juga yang orang buat macam ni, dia ambil yang tua ni dan dia cakap okey ni muda, baru cukup umur. Tapi peternak ataupun pembeli, dia tak tengok dari segi gigi. Dia tak selak gigi, dia cakap oh ni body elok apa semua ni. Of course lah, bila kita nak jual, bila kita stop breeding, kita bagi makan cukup-cukup, dia akan gemuk balik. Kan? So dia tak tengok lah dari segi gigi, dari segi dia punya ambing dia, kan? Ambing dia normal ke tak, apa semua benda. Yes, gigi tu. Ada lagi kat dalam tu. Gigi umur setahun macam mana, 5 tahun macam mana, 6 tahun macam mana, kan? So banyak yang tertipu. Oh, saya ingatkan beli muda, saya dah beli yang tua. Dah macam mana dah beli dah, susah lah. Bukan boleh bawa ke mahkamah pun kes macam tu. Jadi dia umur yang sesuai tu maksudnya macam mana? Yang sesuai untuk kita ni, maksudnya kalau kita nak beli, maksudnya yang 1 tahun 2 tahun ataukah yang 4 tahun tu? Dia macam ni, kalau dalam industri theoretically dia 5 tahun tu production dia makin menurun. Production dia makin menurun lah. Macam expired lah. Tapi pengalaman saya, ada yang kami bela yang 8 tahun, 12 tahun pun ada. Masih okey. Masih orang kata apa, masih function, masih berfungsi untuk sebagai induk pembiak. So jadi tapi janganlah beli yang dah tua 5-6 tahun tu. Sebab masa kita nak menternak dan nak dapatkan hasil tu makin pendek. Okay? So ada yang menternak daripada selepas umur 3 bulan. Lepas umur 3 bulan, umur 8 bulan, 9 bulan dia dah start masuk untuk breeding, masuk pembiakan. Tapi chances agak low lah time tu. Untuk baby lah, chances agak low. Tapi kalau dia dah naik umur setahun, itu lagi better, lagi baik. Setahun setengah, itu sangat-sangat baik untuk breeding di Malaysia. Sebab ada yang pengalaman saya juga, kita ambil daripada Australia umur 8 bulan. Atas kertas 8 bulan. Tapi bila kita tengok tu mungkin ada yang dah setahun.
Dia tengok gigi kan, ada yang setahun, ada macam tu lah. Okay, dia tengok gigi dia. So record kata 8 bulan, tapi dia ambil masa yang agak lama lah untuk dia nak jadi, nak adapt dengan kita punya temperature dan sebagainya, untuk dia nak bunting dan nak menghasilkan tu agak ambil masa yang agak lama. So bagi saya, kalau untuk orang pemula ni, untuk nak mula menternak ni, jangan ambil baka-baka daripada overseas lagi, sebab baka-baka overseas ni mahal. Doper ke, Black Belly ke, Santa Ines ke. Dalam buku tu ada setiap baka-baka overseas tu, dia baka yang mahal. So try dengan baka kampung dulu, pergilah igak seekor dua kat pantai-pantai tu, baka sampah tu. tak ada orang bela tu kan. Try benda yang tu dulu. Camellia tu. Kita nak tengok, nak tengok cara boleh tak kita menternak tu. Okay. Lagi satu, nak tak nak, dia kena ada satu passion. Kalau tak ada passion, tak boleh juga. Sebab ada yang dia WhatsApp saya, dia cakap dia kerja kilang. Jadi macam mana dia nak bagi makan 2 kali sehari? Dia bagi balik, dia cuma bagi sehari sekali je makan. So dia kata, saya tanya dia apa hasil dia. Dia kata, oh body tu taklah gemuk sangat, taklah kurus sangat sebab dia bagi makan pellet dan rumput kan sehari sekali. Cumanya breeding tak jadi, doktor. Breeding tak jadi because of nutrients tak cukup lah actually. Yang tu. Itu yang orang kata apa, assumption saya lah. Mungkin nutrien tak cukup, jadi breeding pun dia akan kacau juga dekat situ untuk pembiakan. Itulah, itu yang biasalah yang kita, yang pengalaman saya lah yang counter dengan peternak. So tak ada masalah lah untuk peternak baru ke lama ke untuk nak ikut apa yang dalam buku ni. Sebab dia berdasarkan pengalaman saya. Complete sebenarnya ni. Dia ada, saya buka ni, dia ada baca apa, skor badan, baca maksudnya. Skor badan. Semua boleh dah ni. Okey Atar. Kita ada masa, ada soalan pada penonton tak? Ada tak Amy? Ada soalan penonton? Ada kita simpan. Tapi sebab kita ada simpan soalan. Okay, kita pergi ke last soalan lah. Tadi saya tanya pasal apa tu yang kita nak masukkan yang buku ni lah untuk peternak tradisional. Okey, macam teknologi moden ni dia sebenarnya cost. Maksudnya kalau kita nak gunakan teknologi ni cost. Tapi dia sesuai tak untuk kita applykan dalam peternakan di kawasan kita lah khususnya. Okay. So, saya berpendapat kalau ternakan tersebut dengan harga yang tinggi, boleh kita melakukan ataupun kita incorporate, kita apply teknologi dekat dalam dia. Let's say kita buat artificial insemination dekat lembu-lembu sado. Dia harga mahal, harga berbelas ribu, puluh ribu. Jadi okey untuk buat benda tersebut. Okay. Tapi kalau untuk kambing, saya juga pernah buat AI dekat Agropuritan dulu. Dia tak jadi dia bukan dia punya bukan tak jadi, dia punya percentage dia agak low, agak rendah. Kita nak jual dengan harga murah dan kita kena spend sebab benda-benda tu harga yang mahal betul. Sebab hormon kena beli daripada overseas, dia punya peralatan pun semua beli daripada overseas. So peternak biasa ni nak guna teknologi macam tu, dia tak boleh lah. Ataupun dia ambil servis tak apa. Kalau dia nak beli sendiri tu tak berbaloi lah untuk dia sebab benda tu perlukan teknikal yang expert lah, technical expert untuk buat dia. Dan yang kedua tu dia harga dia agak mahal untuk kita nak beli semen, kita nak beli sperm kan. Let's say kalau dalam lembu susu, kita boleh beli straw apa yang ada sperma yang boleh confirm dapat betina. 99.9% confirm dapat betina. Tapi harga dia dah setting. Tapi harga mahal lah satu straw tu 400, 500 straw. Itu kalau buat jadi, kalau tak jadi kena repeat balik, burn dah 3-4 gitu. Sebab tu dia perlukan technical expert yang betul-betul experience lah. Di Kelantan ni ramai technical expert lah. Yang saya tak silap saya, dia dah ada untuk AI punya ni, dia ada macam jam, macam pilot kan ada jam kan. Dia pun berapa kali dia dah buat tu, ada yang sampai 10,000 kali. Maksudnya 10,000 kali dah dia buat benda tu. So tutup mata pun dia boleh buat.
Jadi, confirm jadi. Dia panggil golden hand. Golden hand. So, saya sekarang di UMK kita cuba masukkan IoT. Kita masukkan IoT dalam peternakan sebab sekarang dunia sekarang perlukan IoT. Cumanya of course cost masih mahal. Sebab kita kena ambil daripada luar dan sebagainya. Cuma kita nak tengok dari segi sensor kepada ternakan tersebut waktu especially lah during waktu dia nak lambing, waktu dia nak beranak. Sebab waktu beranak ni kadang-kadang anak yang kembar, anak terlalu besar, songsang. Ini menyebabkan kematian kepada ternakan. So dalam buku saya ada banyak stillbirth, apa semua gambar-gambar yang anak-anak yang baru mati, macam mana keadaan tidak normal sewaktu nak beranak. So dia ada banyak sangat gambar. So saya experience banyak jenis masalah dystocia ni ataupun masalah dia nak waktu nak beranak tu. Jadi kita kena seluk. Kita tak tahu seluk tu dalam vagina dia, kita tak tahu dia punya kedudukan tu. Setiap kali berbeza-beza. Itu experience lah. Itu kena experience. Setiap kali experience berbeza-beza. So dalam buku tu kita dah tunjuk dan gambar macam mana. So kalau kaki terbelit kat belakang macam mana nak buat sebagainya. So, dah ada. Dia ada series gambar dia. Okey doktor, kita sebenarnya dah macam menghampiri ke penghujung kita punya 4 minit. Okey, saya minta ni lah akhir kata lah, penutup daripada doktor untuk kita, untuk semua lah yang ada, bukan untuk dapatkan buku ni, minta doktor bagilah akhir kata sikit untuk bagi yang bakal membeli, bakal penternak atau semualah yang bakal baca buku ni. Akhir kata daripada doktor. Okay, akhir kata untuk saya, selain daripada perkongsian kita tadi, ilmu dan juga pengalaman saya, ini adalah nukilan saya yang pertama berkenaan dengan menternak kambing dan biri-biri. Dia lebih kurang je menternak kambing dan biri-biri ni. So kita dalam buku ni saya tulis berdasarkan saya punya experience di industri dan juga experience saya sebagai orang kata apa, akademik lah, sebagai academician. So saya garapkan sekali pengalaman dan juga ilmu saintifik saya dalam buku ni supaya dapat membantu orang yang baru nak mula ataupun nak perbaiki, kalau yang dah menternak tu nak perbaiki cara menternak supaya lebih, orang kata apa, lebih sistematik dan juga lebih productivity lebih efisien. So saya sangat berharap siapa yang ada niat untuk bermula nak menternak, mungkin selepas pencen nanti, pencen mungkin dah 12 tahun, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, boleh beli siap-siap ni. Sebab kita tak tahu nanti kan, kita tak tahu buku ni selama mana dia ada kat library kan, macam tu. Takut out of stock kan, takut habis. Kalau ada permintaan kita declare je. Kita boleh tambah stok. Sebab kalau kita tengok buku macam ni dia ada, tapi yang kata lengkap macam ni kita susah sikit nak cari. Dia ada je yang basic-basic tu ada, tapi yang lengkap macam ni susah kita nak cari. Ya, sebab macam saya cakap tadi lah, kebanyakan buku-buku dekat luar sana tu menceritakan tentang pengalaman dia sebagai peternak. Bagi makan yang tu, bagi makan yang ni, bagi makan yang ni, buat macam ni kan. Tak salah, itu dia punya pengalaman. Tapi dalam itu juga salah satu ilmu yang daripada mungkin pengalaman dia juga kan. Tapi ini kita nak tengok dari segi memang sistematik secara macam mana kita nak buat peternakan tu lebih efisien lah, lebih sistematik dalam, especially kalau dalam orang yang nak betul-betul dalam bidang ni. So dia tahu kat mana dia nak simpan dia punya ternakan dia, kat mana dia nak jual ternakan dia dan sebagainya lah. Dia kena bermula daripada sebelum membeli ternakan lagi. Time beli tu pun, pemilihan tu sangat penting. Saya baca beberapa buku, tak ada buku yang menulis tentang pemilihan ternakan. So itu yang paling crucial. Kalau you dah start pilih salah, habislah problem lah. 5-6 tahun tu blur saja je. Dia akan start problem. So jangan mulakan dengan masalah, mulakan dengan ilmu dulu.
Tak apa, buku ni lebih kurang kalau hari ni dia ada diskaun kan. Betul. Hari ni kita bagi diskaun 20%. Hari ni ada diskaun 20%. So boleh dapatkan buku ni sebab insyaAllah kalau you tanya GPT pun, GPT dia mungkin bagi beberapa solution. Orang sekarang suka bercanda GPT daripada baca buku. So tapi GPT dia tak ada experience macam mana seluk ternakan, apa semua benda, kedudukan ternakan, nak tengok gigi, apa semua benda tu. Itu GPT tak ada, AI dia tak ada experience benda tu. Dia kena melalui orang penulis jugalah yang mana experience dalam peternakan. Okey dah. Itu saja. Kita pun dah ke penghujung dah ni. Terima kasih Dr. Zarif atas perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Kepada para penonton yang ada ni, kalau nak dapatkan buku ni boleh pergi ke, kita ada dekat kita punya, kalau boleh sebut ni, beg orange kita, beg orange, beg kuning semua ada. Boleh dapatkan dekat kita dekat YMK Bookstore ada, dekat kalau nak kata walk in terus ke Jeli, dekat ketiga-tiga kampus kita ada buku ni, dekat Jeli, dekat Bacot dan dekat PC. Dan kedai utama kita dekat ni lah, dekat galeri YMK Campus Kota. Okey, terima kasih Doktor. Akhir kata daripada saya mewakili pihak penerbit Universiti Malaysia Kelantan mengucapkan banyak terima kasih kepada Doktor untuk kerana kesudian hari inilah bersama kita, dan kepada semua yang hadir, kita insyaAllah kita berjumpa lagi di program-program yang akan datang, dan Assalamualaikum dan salam hormat. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.